Okay, ni adalah pasal panduan CapCut PC, iaitu satu panduan untuk ajar kita macam mana cara nak edit CapCut. Okay, ni bagi saya pengalaman yang sangat menarik lah. Sebab saya memang rajin buat video, tapi yang paling malas saya adalah bahagian edit. Kenapa saya malas edit? Sebab saya rasa edit ni adalah something yang susah nak buat. Sebab kalau kita buka CapCut tu, ada banyak benda dalam tu tapi kita tak tahu apa dia punya function dan sebagainya. Memang susah. So that's why saya sebelum ni, apabila saya buat video, memang saya perlu kat orang lain untuk edit video. Memang orang kata melibatkan kos lah. Tapi Alhamdulillah, lepas tengok CapCut PC ni, baru saya nampak rupanya taklah sesusah seperti yang disangka. Bagi saya, CapCut PC ni adalah panduan yang satu friendly, yang keduanya very useful. Bukan sekadar kita nak tahu function-function yang ada dalam tu. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita boleh apply benda tu untuk kita hasilkan video-video yang kita perlukan. Mungkin kita buat video untuk affiliate, untuk iklan jual barang, untuk kita punya konten dan macam lagi lah. So dalam panduan tu dia lengkap daripada pengenalan sampai kepada step by step kita buat. Jadi orang baru macam saya pun boleh faham dan juga boleh guna. Dan Alhamdulillah lepas guna tengok panduan tersebut, memang sampai sekarang ni lah, dari saat tu sampai sekarang ni memang saya sendiri banyak menghasilkan video-video sendiri. So kalau anda memang nak belajar cara edit CapCut yang betul, anda mesti dapatkan